Buat bela ikan tilapia alam ni. Woi! Anjir, Acik. So, ini sebenarnya salah satunya orang yang datang, dia keinginannya tak sama. Ada orang cuma nak letakkan ruang tamu dan rumah dia bukan rumah kaki banjir. Dia macam tu. Ada orang nak buat homestay, ada orang ada rumah pusaka yang memang nak 100 tahun. Sebab tu pilihan perabot tu masing-masing. Ini handmade, ini tentang seni, ini tentang barang. Bukan semua jati tahan. Kau tengok, aku ada jati mahai tapi kau tengok melengkung. Sebab apa? Ni Boyjan cerita sikit. Tengok ni. Ini urat dia, tengok kayunya besar, urat dia besar-besar. Urat dia besar-besar, tapi dia melengkung. Nampak? Dia melengkung, nampak dia melengkung. Sebab ni jati dari Sulawesi. Sikit lah. Jom. Tunjuk alang-alang. Kak geng-geng, ada yang nak tengok tak? Kayunya geng, ada yang nak tengok tak? Ada yang nak tengok tak? Ada yang nak tengok tak? Ada Okey, meh. Boyjan terangkan sikit. Mana lampu cakap dah? Nak tengok. Ni new collection 2026. Sekejap. New collection. Okey. Dari sana, lampu sana lagi terang kot. Okey, geng. Tengok Dekat sini, ada macam-macam jenis kayu jati yang Boyjan dah sediakan. Korang boleh pilih. Okey, tengok ni, wood slab. Wow, cantik. Ya betul cantik. Meh tengok urat dia. Nampak tak? Urat dia sama dengan melengkung tadi, geng. Urat dia sama yang melengkung. Nampak tak? Besar-besar. Alamak, asal yang merah. Okey, yang lain. Geng, nampak tak? Urat dia besar-besar. Nampak tak? Nampak tak? Urat dia, tengok ni. Saiz besar, urat dia besar-besar. Lepas tu, satu benda yang korang kena perasan, yang tak cantik tengah. Dia lurus. Dia dari tepi sampai ke tengah, saiz dia, jarak dia sama je. Ya, ni ilmu penting untuk korang. Kalau kayu lah bab kayu, lagi-lagi kayu jati. Boyjan kayu lain tu kurang pasti, tapi ni kayu jati Boyjan fahamkan satu jenis kayu nak pakar dalam ni. Bila jarak dia selebar-lebar ni, dan walaupun dia besar, bermakna pokok ni tumbuh di tempat yang latar, air cukup, dan angin tu mungkin tak kuat. Sebab dia macam banyak statik. Dan kau tengok ni, contoh yang ini kita letaklah saiz ni 60 tahun. 60 tahun, saiz macam ni. Kau tengok ni. Lebih kurang saiz, tapi percaya tak, ni dekat 200 tahun. Saiz yang sama. Mudah je. Meh tengok sini. Bos Ijan dah kira dari sini, ni sini je Sini aja 100 tahun. Sini je, kecil ni je 100 tahun.